Okay, hai korang. So, untuk hari ni video kita nak sharing pasal makeup ataupun skincare. Yang mana satu lebih penting dan menurut pandangan Marina sendiri, yang mana Marina lebih suka. So, let's say kalau korang tanya Marina lebih vote more to the skincare. Sebab for me, makeup tak terlampau important. Tapi untuk certain occasion di mana korang perlu bermakeup, ya korang kena apply. Tapi kalau untuk day to day basis ataupun keluar jalan dekat-dekat ke ataupun kerja, makeup penting sikit saja. Sebab korang tak perlu pakai tebal pun, just a lipstick and a blusher dah siap. Jadi alang-alang tu kita nak share dengan korang apa yang Marina guna and how is my routine harian dan juga rutin kita punya skincare hari-hari lah. Penting tahu, pagi dan juga malam. Korang memang kena pakai sehari 2 kali. Marina akan start off dengan hair mist. Ni daripada Innisfree, ni sangat best korang. Sebab dia untuk macam volume up korang punya rambut dan dia akan kuatkan rambut korang lah. Kalau nak kata dia menghilangkan gugur 100% tu tidak. Tapi at least dia best. Sebab especially kalau korang pakai tudung, korang pakai ni, kulit kepala korang takkan rasa gatal even though korang berpeluh ataupun jalan bawah matahari lah. So yang ni sangat best. And the second hair tonic Marina adalah yang ini, Virtue Flourish. Virtue ni daripada Marina beli dekat Sephora je, mana korang boleh cari. Ini dalam botol kecil, tapi tahan lama ya. Sebab yang ni Marina pakai dalam selang-seli. So kalau Marina pakai yang first tadi, yang ni kita tak pakai. So kita akan pakai dalam 2 hari sekali macam tu. Sebab yang tak pakai tak kerap. Tadi dia tahan me at least 4 month. Dia spray 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan korang just massage je korang punya kepala. After selesai kita punya hair routine, kita akan start dengan muka. So untuk muka, Marina ada pakai daripada ni lah, Hydra Beauty daripada Chanel. Yang ini sangat best kalau korang nak muka korang macam flawless and then cerah sikit kan, korang boleh pakai ni. Ni sangat best. Ni pun sama, tahan lama. Marina pakai dia pagi dan malam, just sikit saja. Korang tak perlu nak apply banyak pun. So ni akan apply kat muka dan leher. Tapi untuk hari ni buat video, so nanti lepas ni Marina apply dekat leher lah. Dan setelah tu kita akan move kepada serum pula. Untuk serum pun Marina pakai benda yang sama daripada Hydra Beauty Micro Serum ni. Yang ini pun jangan dah nak habis dah. Ini tahan tau. Dia 1 pump saja. Tak payah pakai banyak. Orang kata less is more. Korang just sapu saja. Siap. Kemudian the last step Marina punya skincare ada 2. Satu Hydra Beauty Camellia Beauty Flower dan satu lagi adalah Chanel No. 1. Yang ini dia ada 2, satu Rich, satu lagi yang biasa. Kalau yang biasa ni korang boleh pakai siang atau malam. Dan kalau yang Rich korang boleh pakai malam saja. Kadang-kadang Marina buat dia macam sleeping mask. Yang ni pun sangat best. Jadi sehari pagi kan, kita akan start dengan ni dulu. Ini pun sama actually, korang boleh pakai 1 pump saja. Tak payah macam banyak pun. Dan alright. Lepas tu Marina biarkan macam let it sit for like a few second, half minute macam tu. Baru kita akan start pakai dengan lagi satu. Yang ini best tau kalau korang macam nak hilangkan kedudukan halus ke apa ni. Sebab ini dia taklah mencerahkan kulit. Macam kalau korang fikir macam takut ada kedudukan apa semua tu kan, just pakai dia. Ini sangat sesuai ya untuk anti-aging macam tu. So pakai sikit je, tak banyak pun. So yang ni memang best gila. Sangat-sangat recommend dekat korang. Dan dap sikit muka tu. Ni macam massage tau, macam urutan di muka. And last but not least, yang paling penting adalah korang punya sunscreen. Untuk sunscreen pula Marina suka yang ni daripada Wardah, SPF 50. Yang ni Marina suka gila sebab dia tak melekit. Sebab untuk sunscreen Marina tak suka jenis yang berair, lebih suka yang stick macam ni. And then just 1, 2, 3, 4, 5. And korang just massage muka korang dengan dia. Okay. Dan dah siap.
Disebabkan kita ni nak pergi kerja, jadi kena letaklah bedak sedikit. So korang tunggu sekejap, nak pergi cuci tangan dulu. Okay. Tadi sebabkan kita ni pergi kerja, tak nak korang kena touch up bedak sikit. So Marina suka pakai yang ni daripada Chanel. Univer Loose ni best gila ya guys. Untuk wanita-wanita di sana, korang kena pakai Chanel punya yang ni. Yang ni korang nampak tak? Baca. Ni memang best gila. Yang tahan lama tak perlu banyak pun. Ni macam kita pakai bedak Just Baby macam tu. So tak nampak. Korang just dat je. Marina suka pakai ni sebab dia tak nak kulit kita, sebab bila kita lepas pakai sunscreen, moisturizer apa semua, kulit kita macam shining, macam basah. So Marina tak suka shining-shining tu. Marina nak macam biasa je, tak ada apa-apa. Alright. Tak ada banyak pun, macam ni je. Cukup guys. Sudah. And then akhir sekali kita akan pakai lipstick. Normally sebelum Marina pakai lipstick, Marina suka cover up dengan lip balm dulu. Daripada Aesop ni sangat best So kulit korang, kulit bibir korang akan ni lah, moisture je. Okay, dan sedikit blusher daripada Pink Flash. Kita beli dekat Watson. Kita nampak ada promo harga RM1 je. Sampai dia sudah, tak terlalu lama boleh pakai. So ni letak sikit je. Ada kan orange sikit. Cukup. Tak kat dahi sikit. Dan itu saja rutin makeup kita pada hari ini. Simple dan senang kan? Rutin makeup lah. Rutin skincare kita dan juga add on sikit makeup dekat dalam tu. Bye bye.